Nama kita bukan saja hanya nama semata-mata. Di sebalik nama kita mencerminkan image kita, mencerminkan identiti kita, mencerminkan maruah dignity kita. Kenapa I cakap macam tu? Sebab apa? Sebab sekarang ni di dalam dunia yang penuh perception ni, you nak jatuhkan someone tak perlu dah physical attack. You boleh jatuhkan someone just by reka satu cerita, fitnah, dan semuanya akan terus jatuh dan hancur. Hanya dengan reputasi yang tercela, kita boleh hilang segala-galanya. Kita boleh hilang rasa hormat orang kepada kita. Kita boleh hilang segala peluang yang kita ada. Kita boleh hilang segala kuasa dan advantage, benefit yang kita pernah ada. Reputation ni ikut kita 24 hours dan di mana-mana sahaja. Kalau reputation you baik, orang-orang sekeliling you akan pandang you dengan penuh rasa hormat. Kalau reputation you teruk dan buruk, orang-orang akan pandang you dengan cara yang sama. Hai, Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. So today's video adalah episod kelima daripada buku 48 Laws of Power. Jadi tajuk law kelima kita hari ini adalah So Much Depends on Your Reputation and Guide It With Your Life. You pernah tak ada dalam situasi di mana you tak pernah kenal orang tu, you tak pernah jumpa orang tu, tapi bila you dengar daripada kawan you ke, daripada family you ke, you terus buat kesimpulan sendiri. So itulah reputation. Robert Greene dalam 48 Laws of Power menyatakan reputation ni bukan hanya maruah semata-mata, tapi ia macam report card. Sebelum orang decide untuk percaya kepada kita, sebelum orang decide untuk tolong kita, sebelum orang decide nak rapat dengan kita, diorang akan check dulu report card kita. Adakah sama ada kita ada problem-problem tak sebelum ni, sama ada kita buat masalah tak sebelum ni. I rasa semua orang ada pengalaman macam tu. Sebelum kita jumpa orang, sebelum kita meeting dengan seseorang, kita akan dengar dulu daripada orang-orang terdekat macam mana karakter dia, siapa dia, perangainya. So I rasa semua orang ada pengalaman yang macam ni. Tapi the problem is, kita memang boleh jaga reputation kita, memang boleh lindungi reputation kita daripada perkara-perkara yang buruk, tetapi akhirnya reputation kita ditentukan oleh orang lain. You tak boleh kontrol apa orang lain cakap tentang you. Jadi hari ni dalam buku 48 Laws of Power, law kelima ni, kita akan bincangkan kenapa reputation sangat-sangat penting untuk kita. So without further ado, let's jump into the topic. You tahu tak betapa besarnya impact reputation dalam hidup kita? Ramai orang yang tak sangka betapa besarnya impact reputation dalam hidup diorang, sampailah diorang diuji disebabkan reputation diorang menjadi buruk, jadi teruk. Sebab apa? I rasa I boleh bagi contoh dekat you guys. You guys boleh cari dekat internet mana-mana influencer, mana-mana artis yang hidupnya berubah 360 darjah setelah reputasinya jatuh teruk. Sebab tu I cakap tadi, ramai orang tak sedar betapa pentingnya reputation dalam hidup diorang. Sampailah reputation diorang jatuh, barulah diorang sedar betapa besarnya impact reputation dan pentingnya kita untuk menjaga reputation kita daripada jatuh. Sebenarnya guys, dalam buku 48 Laws of Power ni menyatakan reputation ni adalah salah satu form of power yang kita tak sedar. Reputation ni bukan perkara yang kita boleh nampak dengan physically, tapi reputation ni betul-betul boleh membawa kesan yang besar dan impact yang besar dalam hidup kita. Orang yang mempunyai reputation yang bagus ni guys, hidup dia akan lebih mudah. Orang lebih mudah percaya dengan dia, orang akan patuh dengan dia, orang akan taat dengan dia. Sebab apa? Sebab reputation dia yang bagus. I rasa semua orang boleh carilah contoh-contoh orang-orang yang mempunyai reputation yang sangat bagus. Macam mana diorang boleh jadi seseorang yang berpengaruh, macam mana diorang boleh mendapatkan kepercayaan orang-orang lain, even strangers. Orang kenal tak Michael Jordan, pemain bola sepak? You guys tahu tak? Dia dah tak jadi dah pemain bola sepak, dia dah pencen dah. Tapi disebabkan reputasi dia sangat-sangat bagus ketika menjadi pemain bola sepak, sampai sekarang dia masih diberi peluang dan dia masih diberi banyak tawaran. Bukan sebab dia masih still jadi pemain bola sepak, dia dah pencen dah, tapi disebabkan reputation yang dia jaga dan dia bina selama dia menjadi pemain bola sepak tu. So, see betapa pentingnya, betapa besarnya impact reputation kepada kita dalam hidup ni. Untuk berjaya guys, kita kena tahu betapa pentingnya reputation dalam hidup kita. Kita kena faham kuasa sebenar di sebalik reputation yang kita perlu ada dan kita perlu jaga. Jangan biarkan kita punya reputasi tercalar dan jatuh. Contohnya, kalau you seorang pekerja, jaga reputation you sebagai seorang pekerja. Contohnya, kalau you punya reputation sebagai seorang pekerja teruk, you rasa kalau you pindah new company dapat tahu you punya reputation teruk, you rasa you dapat ke kerja baru tu? Cuba bayangkan, ada dua orang CEO, masing-masing ada CEO, masing-masing mempunyai umur yang sama tapi reputasi yang berbeza. Satu CEO mempunyai reputasi yang sangat bagus dan satu lagi CEO mempunyai reputasi yang sangat teruk. Semuanya sama, posisinya sama, kuasa yang diorang ada sama, tapi perbezaannya apa? Perbezaannya macam mana orang hormat kat diorang. Orang yang mempunyai reputasi yang teruk susah untuk dapatkan rasa hormat daripada orang lain, dan susah nak dapatkan kepercayaan dan ketaatan daripada orang lain berbanding dengan orang yang mempunyai reputasi yang tinggi dan bagus. Kenapa reputation ni adalah kuasa yang kita tak boleh pelekehkan? Pertama, reputation ni adalah sesuatu yang membawa nama kita dalam dunia penuh competition ni. Orang yang mempunyai reputation yang sangat bagus
lebih senang untuk dapatkan peluang, lebih senang untuk dihormati. Bukan sebab siapa kita, tapi disebabkan reputation, ura-ura orang-orang yang cerita tentang kita. Dan daripada reputasi yang baik tu, daripada cerita-cerita yang menaikkan reputation kita tu, orang-orang akan start percaya dengan kita, orang akan start hormat kita. Tapi percayalah, reputasi besar mana pun akan jatuh, akan hancur hanya dengan satu kesilapan besar. Reputasi kita lebih senang hancur daripada dibina. Nak bina reputation ni ambil masa lama sangat. Tapi kalau kita nak jatuhkan reputation kita ni, dalam 2 minit pun dah boleh dah. Ada je orang yang jatuh disebabkan reputation dia dan bangkit dan akhirnya kembali stable. Ada je. Kadang-kadang bila reputation kita jatuh dan kita pun melingkup sekali, itu menjadi pengajaran kita untuk jadi lebih baik. Dan beza orang berjaya dengan tak ni, even reputation diorang jatuh disebabkan kesilapan diorang bangkit semula dan bina semula reputation diorang. Sebab tu kena hati-hati. Reputation ni kalau jatuh bukan hanya bawa nama kita je, dia bawa sekali-sekali impian apa yang kita bina selama ni jatuh terhumban sekali. Reputation ni macam kaca. Sekali jatuh pecah, susah untuk kita nak cantumkan kembali. Kalau cantum pun masih ada kesan. Macam tu juga dengan orang-orang yang pernah jatuh disebabkan reputation diorang. Diorang boleh bangkit semula, tapi susah untuk hilangkan dia punya kesan dekat orang lain. Sekali reputation kita tercalar, bukan mudah untuk hilangkan kesan tu. Walaupun kita move on dengan apa yang terjadi, orang terus tetap ingat apa yang berlaku. Jadi kalau kita nak jaga maruah kita, kalau kita nak jaga nama baik kita, kalau kita nak berjaya, kita kena jaga reputation kita at all cost. Reputation ni bukan hanya sekadar image, tapi reputation ni adalah maruah, adalah identity kita. Jadi jaga reputation you baik-baik, because one wrong move can ruin everything. Sometimes reputation ni dibina bukan hanya berdasarkan tindakan apa yang kita buat, tapi juga berdasarkan tindakan yang kita tak buat. Kadang-kadang memilih untuk tidak terlibat dalam sesuatu yang negatif juga dapat menjaga reputation kita daripada tercalar dan jatuh. Reputation yang kuat adalah asas daripada segala tindakan besar yang akan kita buat. Bila kita jaga reputation kita, orang percaya dengan kita, orang selesa dengan kita, mereka akan datang kepada kita untuk peluang dan kerjasama. Reputasi yang baik buat kita lebih dihargai, buat orang lebih cenderung untuk percaya dengan kita. Dan reputasi ni adalah sesuatu yang menentukan siapa kita di hadapan orang lain. Adakah kita boleh dipercayai ataupun tidak? Contoh situasi yang jelas dalam perniagaan, contohnya kita bagi Tesla. Tesla, dia punya founder Elon Musk, banyak kontroversi dekat luar sana. Tapi reputation Tesla tidak terjejas sama sekali dan masih kuat sama ada di kalangan pelabur ataupun pembeli. Walaupun foundernya banyak kontroversi dan isu, Tesla masih berkembang. Tesla sebagai syarikat inovatif dan boleh dipercayai membuat Tesla ni boleh berkembang jauh. Dalam kes ni, Tesla betul-betul jaga reputation ni sebagai syarikat yang boleh dipercayai adalah langkah pertama yang membuka pintu peluang yang lebih besar. Kalau you nak berjaya, you kena sedar betapa pentingnya reputation untuk kita jaga. Reputation ni lah yang membuka peluang kepada peluang-peluang yang akan mendatang. Semua bermula dengan reputation. Kalau reputation you teruk, orang tak akan berani untuk percaya dengan you, orang tak akan berani untuk buka peluang kepada you. Bila you jaga you punya reputation, you sebenarnya tengah jaga pintu yang akan terima segala peluang-peluang yang akan mendatang. Jadi jangan terlambat, jangan buat hal. Jaga reputation you sebagai seorang anak, jaga reputation you sebagai seorang pekerja. Tak kiralah siapa diri you. You pernah terfikir tak, sebenarnya ramai orang boleh bangkit daripada kegagalan, tapi kegagalan yang datangnya daripada reputation yang jatuh sangat-sangatlah jarang orang berjaya untuk bangkit kembali. Reputation you jatuh, nama you jatuh, maruah you jatuh, identiti you jatuh, tak kira berapa banyak kejayaan you ada, semua tu boleh hancur sekali mata. Hidup ni kita perlukan bantuan orang lain juga. Untuk dapatkan kebantuan orang lain, kita perlukan kepercayaan daripada orang lain. Untuk dapatkan kepercayaan daripada orang lain, kita perlu dapatkan reputation yang baik. Cuba bayangkan salah satu syarikat besar yang termasuk dalam skandal persekitaran. Contohnya syarikat BP dengan tumpahan minyak di Teluk Mexico. Walaupun syarikat ni mempunyai kekuatan kewangan yang besar, disebabkan tu reputasi mereka hancur sekali mata je. Banyak peluang dan pelabur yang lari, customer hilang. Syarikat ni terpaksa berjuang balik bertahun-tahun untuk baiki balik reputation diorang. Ini pun dah menunjukkan betapa pentingnya kita pertahankan reputation kita dengan baik. Jadi pelihara reputation you daripada perkara-perkara yang dapat menjatuhkan you punya reputation. Jauhkan diri daripada terlibat dengan perkara-perkara yang dapat mencemarkan reputation you. Reputation bukan hanya satu perkataan. Reputation adalah salah satu pintu, sama ada kita membuka atau menutup peluang-peluang yang mendatang. Ingat, segala apa yang kita nak capai bermula dengan cara orang lihat diri kita. Jadikan reputation sebagai salah satu aset yang paling bernilai dalam diri you. Jaga, bina dan pastikan ia tetap utuh. Jadi itu sahaja episod untuk hari ini. Law kelima, so much depends on reputation, guide it with your life. Jangan lupa untuk subscribe, share and like this video. Jumpa lagi you guys in the next video. Bye bye.